Okey, yang pertamanya saya nak ucapkan tahniah lah. Terima kasih kepada Roslan Madun selaku seorang penggiat seni yang sangat komited terhadap usaha memperkembangkan syair. Ini syair ni kalau kita nak katakan sebagai satu daripada warisan tamadun kita yang paling lama bertahan selain daripada pantun. Jadi usaha yang dilakukan oleh Roslan Madun saya fikir sangat relevan dan sangat bersungguh-sungguh. Jadi DBP dalam hal ini memang sangat menyokong, sangat membantu usaha yang telah dilakukan oleh saudara Roslan Madun ini. Bagi saya, kalau tidak dilakukan usaha seumpama ini, pastinya syair tidak akan didengar dalam sedikit masa lagi. Tetapi dengan usaha gigih oleh beliau selaku penggiat, bukan setakat penggiat, tapi sebagai penggerak, pelatih, pengajar kepada syair, bukan setakat di negara kita, bahkan di rantau Nusantara ini. Sebagai seorang maestro syair, saya fikir tidak ada orang yang seumpama itu sehingga kini yang pernah saya temui. Sebab itu DBP dalam ini sentiasa membantu usaha tersebut. Kerana bagi kami di satu sisi yang lain, dengan menyokong Roslan Madun mempopularkan syair, mengembangkan syair, mengajar generasi muda bersyair, kita sebenarnya mengekalkan dan melestarikan satu daripada khazanah penting bangsa kita, sastra dalam konteks puisi tradisional. Dan apabila Roslan Madun membuat pengembangan pemerkasaan ini melalui pelbagai platform, terutamanya melalui pertandingan dendang syair antarabangsa. Telah 5 tahun berturut-turut DBP membantu secara bersungguh-sungguh melalui penyediaan hadiahnya, penyediaan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Kerana kita tahu bahawa ini usaha yang sangat baik, usaha negara, dan sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab kepada bidang bahasa, sastra dan budaya, kita perlu ada komitmen untuk bantu saudara Roslan Madun. Dan berkat itu saya nampak syair sudah kembali popular lah. Walaupun dalam sistem pendidikan kita, kita diperkenalkan dengan syair saja kepada pelajar-pelajar kita. Tetapi kaedah pengujaran, persembahan sebenar tidak ditunjukkan dengan cara yang betul. Apabila Roslan Madun mengadakan bengkel, siri kursus, ceramah dan juga diakhiri dengan pertandingan, maka bakat-bakat baru yang boleh bersyair dengan baik dapat dibentuk, dipupuk, dan jenis-jenis syair pun mula semakin banyaklah. Yang kita tahu selendang terima saja masa saya belajar dulu, selendang terima, tapi rupanya ada banyak jenis-jenis lain yang boleh kita ketahui. Jadi saya fikir dalam hal ini seolah-olahnya pada saya boleh mengatakan Roslan Madun sebenarnya mendahului zaman dalam hal perkara ini. Ya, sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang secara peribadi saya sangat meminati bidang bahasa dan sastra ini, saya fikir Roslan Madun perlu disokong dan pasukan-pasukan yang bersama Roslan Madun perlu disokong untuk terus mengembangkan syair. Inilah satu daripada yang saya sebutkan tadi sebagai harta atau warisan yang ada pada kita yang perlu dipertahankan. Kerana DBP berdiri atas dasar bahawa kita nak mempertahankan jati diri bangsa kita tu. Jadi syair itu satu daripada jati diri bangsa yang saya fikir sangat-sangat berimpak tinggi. Dan dia ada nilai komersial. Bila kita buat pertandingan tu, saya nampak memang pertama penggemarnya semakin bertambah. Yang kedua ialah syair juga boleh menjadi bahan yang boleh kita persembahkan dalam setiap acara rasmi negara. Dia boleh menyampaikan mesej dengan cara yang sangat menarik, sangat berimpak dan memberi kesan. Bukan setakat mesej tapi nilai seni yang tinggi. Dan insya-Allah DBP akan ke hadapan ini, harapan saya ialah Roslan Madun terus komited. DBP akan terus membantu sebaik mungkin. Sebab itu kita melantik Roslan Madun sebagai ikon bahasa kita. Satu tanggungjawabnya ialah untuk membantu kita memperkasakan bahasa dan sastra kebangsaan. Dan sekali lagi nak ucap tahniah kepada Roslan Madun dan saya minta juga harapan saya agar rakan-rakan lain yang mencintai bangsanya, mencintai bahasanya, seni dan budayanya bersama-sama Roslan Madun untuk terus memperagakan syair sehingga ke peringkat antarabangsa, dan pernyataan kalangan warga antarabangsa terhadap syair, terhadap lagu rakyat yang dibawa oleh saudara Roslan Madun sangat positif. Dan kami juga ke arah itu untuk memperkenalkan juga bahasa dan sastra kita di peringkat antarabangsa. Terima kasih saudara Roslan Madun. InsyaAllah DBP tetap bersama anda.
Satu lagi harapan saya ialah agar kita cuba Ukraina DBP sehala dan sehaluan dengan hasrat Roslan Madun untuk terus memperkenalkan, mengembangkan syair. Acara-acara rasmi negara elok kita selitkan juga dengan persembahan syair sebagai pembukaan ataupun sebagai penutup. Kerana melalui syair ini, yang pertama kita dapat memperkenalkan seni bangsa kita. Yang kedua, mesej yang nak disampaikan dapat disampaikan dengan cara yang lunak dan sangat berkesan. Itu satu. Yang kedua, saya fikir di peringkat sekolah sekalipun, kita harapkan Kementerian Pendidikan dapat seolah-olah menjadikan syair ini satu daripada keperluan untuk persembahan-persembahan mereka juga. Sebab kita perlu mendidik generasi muda mengenal dan mencintai seninya, dan bila mereka menjadi dewasa dan sebagai rakyat, maka mereka juga akan terus mencintai seni bersyair ini. Sebab inilah seni yang perlu kita hargai dan perlu kita pertahankan. Baik, memang DBP salah satu peranan utamanya menerbitkan karya-karya sastra dalam bentuk teks ataupun buku. Tetapi pengembangan karya tersebut tidak akan dapat dilaksanakan kalau sekadar dia tersekat ataupun terkandung dalam teks yang ada di rak buku ataupun di perpustakaan. Maka dengan adanya usaha oleh Roslan Madun misalnya dan rakan-rakannya untuk membawa syair ke pentas, diujarkan, dilafaz dan dipersembahkan, ini satu kaedah pengembangan yang lebih berimpak tinggi, lebih optimum sifatnya. Maka bukan setakat kita DBP mencetak, DBP juga kini telah pun ke arah yang lebih canggih untuk kita membawa karya-karya tersebut ke pentas dalam pelbagai bentuk. Bahkan dalam pementasan teater, dalam persembahan ataupun dalam majlis-majlis rasmi kerajaan. Jadi usaha itu perlu dilakukan oleh DBP dengan harapan dibantu oleh rakan-rakan yang sama minat dan sama hasrat untuk perjuangan yang sama.